I nak pujuk korang sikit ni. Tapi I tak tahulah kalau I cakap benda ni I je macam hipokrit ke tak. Sebab susah pun nak buat benda ni. Cuma banyak sangat ceramah yang I dengar pasal benda ni. And semalam I pergi PWTC PBA. Dia ada pesta buku kan. I pergi sebagai special guest kepada Cam Azmaili. She's a new writer. Dia buat satu buku pasal memburu jiwa tenang. Buku tu best. Banyak color apa semua tu sangat menarik. I sangat suka. Tapi kita tak nak cakap pasal buku tu. I nak cakap pasal satu soalan ni. Moderator tu tanya I semalam. Tapi disebabkan ramai sangat orang dekat situ, ramai orang tengok, benda tu live, benda tu spontan, I jawab. Jawapan I tu macam tak best. Okay, dia tanya I, Malia, what is your thoughts about ketenangan? Apa yang you rasa pasal ketenangan kan? And I jawab, ketenangan bagi saya bila saya dah settlekan 5 fardu dan saya tambah lagi benda lain, which you're not only completing your fard, you juga buat yang lain lah to please your creator. Which I sendiri pun tak happy dengan jawapan I sendiri sebab bukan itu yang I rasa pasal ketenangan. But you know, bila ramai orang tengok, kau pula nak jawab paling wise. Cuma nak cerita kat you satu benda. Dulu kan, masa zaman Nabi Musa, ada seorang perempuan tua ni. Perempuan tu ni dah tua dah. Dia dah umur 80, 70 lebih, 80 lah. Kan dulu kat orang pun hidup lama kan. Perempuan ni tak ada keturunan. Dia dah tua tapi dia tak ada anak apa semua tau. So dia pergi kat Nabi Musa. Wahai kalimullah, kau kan boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak bagi tahu dekat Allah, makcik nak anak, makcik dah tua, siapa jaga makcik? Tolonglah please. Cakap macam tu kat Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa macam ni dah tua, tapi tak apa, saya akan cakap dengan Allah. Saya akan tanya dekat Allah, makcik dapat anak ke tak? Okay. Lepas tu Nabi Musa pun tanya dekat Allah. Nabi Musa kan boleh cakap direct dengan Allah SWT kan. Makcik tu pun datang lagi. Okay, datang lagi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa, apa Allah cakap? Makcik, Allah cakap makcik memang takkan ada anak, sebab memang tak ada makcik macam tu. Alah, tapi saya nak anak. Tak boleh makcik. Tak apa, saya akan balik dan doa lagi. Dia balik, doa lagi. Esok datang lagi. Nabi Musa, boleh tak tanya dekat Allah, bila saya nak dapat anak? Nenek, kan saya dah cakap, nenek dah tua. Allah cakap nenek memang tak akan dapat anak. Lagipun tak ada nenek memang tak ada anak. Takkanlah macam tu. Saya akan minta lagi dekat Allah. Then few months later, cik ni datang. Bukan baby Belagak lah. Nabi Musa, macam mana baby ada, makcik ni ada anak? Saya minta kat Allah lah. Allah kan maha baik. Itu tau. Dia mesti macam wow. Padahal tak ada makcik ni dah kata dah dia takkan ada anak. Tapi sebabkan makcik ni sangat-sangat percaya dan tak pernah berburuk sangka dengan Allah SWT, dia pun tak beri henti-henti doa, Allah bagi dia anak. Instead of berputus asa ke apa ke, tak, dia yakin yang kalau aku minta Allah akan bagi. Tapi ini menunjukkan yang kalau kita berserah kepada Allah 100%, sangat-sangat yakin dan percaya yang Allah akan tolong kita, keajaiban akan berlaku. I tak tahu kenapa kawan I suka sangat marah kalau I macam, alah tak apa, kita doa kita doa nanti jadilah. Situ. Itu tak. Kadang-kadang yang menghalang doa kita daripada termakbul ni literally kita punya keraguan-raguan terhadap Allah SWT. Itu tak penyakit hati yang paling teruk sekali yang boleh merosakkan hidup kita. Bukannya dengki pun, bukannya hasad ke apa ke, iaitu ragu-ragu dengan Allah SWT. Kita ni sembahyang tonggik lah siang malam semua kan, tapi doa tak yakin. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tak betul. Tak yakin pun dengan hasbi Allah wa ni'mal wakil tu. Faham tak? Padahal baca panjang tapi tak yakin pun yang kan ada Allah. Sebaik-baik pelindung kita adalah Allah. Tak yakin pun. Macam what if kalau dia ni buat apa kat kita? Kita bukan tak yakin Allah akan datang tolong kita. Kita yakin yang dia ni boleh buat apa-apa kat kita ni. You know what? When I put trust dulu masa awal hijrah, I punya trust dekat Allah tu memang sangat, I dah tak rasa sangat benda tu sekarang lah. Sebab kan dah lama kan, mesti korang punya senang. Tapi masa awal-awal I hijrah, sumpah benda tu best gila. I boleh doa kat Allah, ya Allah Tuanku, tolonglah ya Allah jangan bagi Malia sunburn. Okay, Malia nak balik ni ada job, semoga Malia tak sunburn. Babe, dekat Jogja tu masa tu panas terik tau. Masa abang tu bawa motor, dia cakap tumben ya hari ini redup. Aku tak nak cakap yang ini redup kerana saya mas.
Tapi iya, kerana saya berdoa, Mas. Dia sampai boleh jadi perasan tau. Macam, ish, Allah ni mabukkan doa aku macam tu je. Weh, ya Allah, sumpah. Kita kalau percaya dekat Allah SWT tu, yakin kita tu macam ajaib, keajaiban lah akan berlaku. Kadang-kadang kita ni tunggu miracle happen. Bila keajaiban nak berlaku kat aku ni, kita sendiri punya keyakinan kepada Allah tu, terhadap Allah tu, tak ajaib pun. Macam mana keajaiban nak terjadi kalau kita punya keyakinan terhadap Allah tak ajaib? You have to think of your creator sebagai zat yang maha hebat. Tak ada benda yang boleh true him. Apa-apa pun yang aku minta, aku akan dapat. Yakinlah dengan benda tu, babe. Itu tak lagi tinggi iman kita, lagi kuat iman kita, lagi solid kita punya iman tu, kita minta, pap, lagi senang dapat. Serius. I bukanlah orang yang alim pun, jauh sangat nak cakap alim. Tapi kalau lah I betul-betul certain dengan something, I tahu I akan selamat. I letak je sikit 1%, I tak ada sekelumit risau pun, confirm I selamat. Tapi kalau I goyah sikit, what if kereta ni habis lah. Tapi nak certain tu susah, sebab kita tak kuat iman. Kita lemah iman, ucapan kita kosong. Padahal masa Nabi Ibrahim nak kena bakar dengan api kan, api tu, api yang panas tu, tak baca pun panjang-panjang. Kita baca lagi panjang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, lagi panjang. Padahal Nabi Ibrahim baca hasbi Allah je, api tu jadi sejuk. Yakin dengan Allah korang, yakin dengan Allah, yakin dengan doa korang. The moment you angkat tangan minta ke Allah tu, Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan, suruh minta, confirm dia nak bagi. Serius. Yakinlah dengan doa. Serius. Letak hati 100% tu. Bila doa tu terus granted, dah confirm Allah nak bagi. InsyaAllah korang dapat tau. Kadang-kadang kita ni tak dapat sebab kita ingat Allah tak dia bagi. Aku tak layak. Kita ni kadang-kadang nak cakap boleh kot, boleh pun nak cakap takut. And that relates back to our main story, iaitu ketenangan jiwa. Knowing that you tengah tak menang, you tengah susah, you tengah kat bawah, but you are okay with it. Sebab kan ada Allah. Tenanglah. Kita ni kalau tidur happy, makan kenyang, duit banyak, apa semua tu, nak cakap tenang, okay lah. Cuba kalau tak ada, tenang tak? Tapi sebenarnya korang kan, the moment you start to believe in Allah, pada Al-Quran, berpegang pada qadar dan tahu kalau aku minta Allah akan bagi, tenang babe, tenang. You know that I will always win in life. And if I'm not winning, Allah is with me. Kalau I tak menang, it's because Allah yang rasa I tak payah menang yang ini. Sebab mungkin kemenangan yang lain tu I. Sebab dalam dunia takkan I nak menang semua. Kadang-kadang kemenangan tu orang lain punya. Kita baik-baik sangka dengan Allah. Kita percayalah kalau kita doa tu sebab Allah yang nak bagi. Janganlah tahan-tahan. Okay.